Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cang Panah karena telah hadir pada hari ini insyaAllah dalam atur acara majlis kita, iaitu majlis Maulidul Akbar, iaitu yang kita pun kita buat bersama, kita anjurkan bersama, iaitu di Kampung Aceh Hian Kedah. InsyaAllah jemputan yang telah pun kita ambil ataupun kita jemput iaitu seluruh Malaysia, seluruh Semenanjung Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, macam juga seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Jadi kita jemput seluruh komuniti Aceh yang ada di seluruh komuniti di seluruh Malaysia, dan macam tu juga di seluruh Aceh, macam tu juga Medan dan Jakarta. Jadi selamat datang, kami ucapkan kepada tetamu-tetamu yang telah pun hadir di tempat ini, yang belum sampai lagi, silalah datang dengan keadaan segera karena majlis kita ini akan berterusan hingga ke pukul 12.30 malam ini insyaAllah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian yang bawa majlis ini, kita pun sebagaimana kita mandung, iaitu kita ada menyediakan iaitu jamuan makan berupa iaitu daging kambing mulai semalam kita ada buat iaitu mulai kawah daging kambing. Jadi kemudian kita akan teruskan jamuan makan ini iaitu dengan lembu dan kambing. Jadi kambing dah pun habis sebanyak 8 ekor untuk mulai malam tadi hingga hari ini dah habis 8 ekor. InsyaAllah ini kita akan teruskan iaitu dengan majlis iaitu jamuan makan kita sampai ke malam nanti. Atur acara kemuncak kita akan bermula selepas solat insyaAllah. Marilah sama-sama kita hadir, kita datang ke tempat iaitu di Kampung Aceh Hian Kedah insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keadaan pi pegat baik na ujun baik na kegiatan apa, semoga acara mulai yang dah buat ronyo bersau dan berjalan dengan lancar insyaallah.